Kereta bawa tak sejuk. Sekejap sejuk, sekejap tak. Sekejap sejuk, sekejap tak. Dah macam biskut dengan aircon dia. Sekejap sejuk, sekejap tak, sekejap sejuk, tak. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita kembali ke Transmatic Autobands hari ni. Okay, kita ada satu A-Class A250. Customer ni dia komplain aircon dia bila dia drive tiba-tiba tak sejuk. Bila idling sejuk. Dia datang sini dia komplain macam tu. So kita diagnose, kita pasang kita punya mesin aircon, kita check reading dia semua. Kita dapati dia punya kompresor dia weak. Dia tak boleh compress lah. Dia punya gas, dia tak boleh compress. Dia punya oil dia semua lah, dia tak boleh compress. Dan ada beberapa benda yang leaking lah. Tapi main issue dia yang kita jumpa, penyebab utama dia yang kita jumpa kenapa aircon dia tak sejuk apabila dia bergerak semua ialah disebabkan dia punya kompresor. Okey, ni dia punya kompresor dia. Okay, ni kompresor yang baru yang kita akan gantikan dengan yang lama ni lah. Dalam ni dia serupa juga macam engine juga lah. Dalam ni dia ada piston dia. Benda ni akan compress gas lah dekat dalam ni. Dia akan compress gas. Apabila dia dah lama-lama dia wear and tear, dia dah tak berapa baik lah fungsi dia. Dia dah tak boleh compress. Itu yang di mana dapat tahu yang kompresor ni dia weak lah. Itu yang maksud dia lah. Bila kita cakap kompresor tu weak, dia tak boleh nak compress gas tu. Bila dia tak boleh nak compress gas tu tak boleh nak bergerak ikut dia punya line dia jadi tak sejuk. Conclusion dia, replace satu kompresor. Kepada anda yang memiliki kereta Continental, ingin servis atau ada apa-apa masalah, boleh hubungi kami di Transmatic Autobands atau terus datang ke sini Putra Perdana berdekatan dengan Cyberjaya dan Putrajaya.